Baik, antara perkara yang boleh kita pelajari daripada hadis Nabi iaitu mengenai tentang bagaimana sebenarnya seorang yang makan rasuah itu tidak layak untuk dilantik sebagai pemimpin. Perkara ini kita pelajari daripada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya Rasulullah menegaskan, barang siapa yang kami lantik sebagai pegawai ataupun pemimpin untuk menjalankan satu tugas, lalu dia menyembunyikan sebatang jarum sahaja ataupun perkara yang lebih banyak daripada itu, maka Rasulullah kata dia akan datang dengan harta tersebut yang akan menjadi belenggu buat dirinya nanti pada hari kiamat. Kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, bagaimana Rasulullah menggambarkan seorang pegawai ataupun pemimpin yang hanya menyembunyikan ataupun mengambil sebatang jarum sahaja, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Harta tersebut dianggap sebagai harta pengkhianatan. Lalu sebab itulah dalam hadis disebutkan bahawa harta tersebut akan menjadi kana gululan, harta yang membelenggu dia, dan perkataan gulul ni sebenarnya membawa maksud juga pengkhianatan. Perkara ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri. Dia kata al-ghulul ini adalah pengkhianatan dan sepatutnya seorang pemimpin yang mengambil rasuah, dia telah melakukan pengkhianatan. Bagaimana seorang pengkhianat yang melakukan pengkhianatan layak untuk menjadi pemimpin, sepatutnya pengkhianat tidak layak untuk kita ambil sebagai pemimpin atau pegawai kerajaan. Dan kita perhatikan juga dalam hadis ini bagaimana orang yang pengkhianat itu sepatutnya tidak layak menjadi pemimpin kerana mereka telah dikategorikan sebagai orang yang fasik. Perkara ini disebutkan oleh Al-Imam San'ani sendiri. Begitu juga dengan Al-Imam Zahabi meletakkan orang yang makan rasuah ni sebagai murtakibul kabirah, iaitu orang yang telah melakukan dosa besar, yang mana orang yang melakukan dosa besar ini tidak layak untuk diangkat sebagai pemimpin. Begitu juga dengan Al-Imam Qurtubi mengangkat ataupun menganggap orang yang makan rasuah ni sebagai orang yang fasik, dan menurut Al-Imam Mawardi orang yang fasik tidak layak untuk diangkat sebagai pemimpin. Oleh yang demikian, tuan-puan, jauhi diri kita daripada melantik pemimpin yang makan rasuah, jauhi rasuah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.